Electric foot grinder. Bukan foot ni foot grinder untuk kulit mati dekat kaki kau. So lepas ni kau dah tak payah pergi pedicure manicure untuk kau asah tumit kaki kau. So foot grinder ni dia datang dengan dua kepala, satu yang soft, satu yang kasar macam ni. Kalau kau boleh tengok, yang ni permukaan dia lebih kasar dan yang ni permukaan dia lebih lembut ataupun soft. Kena pakai yang kasar ni dulu and then baru pakai yang lembut. Kat skrin dia ni dia akan keluar macam ni, remaining battery, and then dia gear 1, maknanya speed nombor 1, and then ni speed nombor 2. Ada kulit-kulit mati kau boleh cuci pakai grinder ni, and then dia memang sangat berkesan. Kalau aku tiup, kau tengok aku tiup, habuk-habuk semua akan keluar. Berhabuk pula meja aku. Untuk cuci dia kau gunakan low water pressure. Kau just cuci saja dekat dia punya kepala ni, dekat grinder ni. Untuk korang yang berminat, aku sediakan beg kuning kat bawah. Kau dapatkan foot grinder ni, kau claim semua voucher, free shipping, and then kau komen kat video aku berapa harga kau dapat and best tak pakai foot grinder ni. So macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni, and kita jumpa di next video.